Okey, saya dah pun sampai dekat Jalan Kebun Shah Alam, dan untuk video kali ni kan saya nak share dengan korang semua satu pot celup tepung yang terkenal dekat area ni. Nak tahu dekat mana dan apa lagi yang best kat sini, jom hampa layan video ni sampai habis. Memang layan bro, memang layan bro. Sayur apa? Ini kangkung. Kangkung. Okey. Ini toge. Okey. Kita celup. Oh tu celur. Alright. Kita masak, kita satukan. Satukan kita masak. Tak lama lah celurnya. Oh, okey. Itu. Itu tak daging. Ayam. Ini apa? Ini lobak putih. Lobak putih. Buat susu. Ini haji. Ini motor. Ini motor. Itu tak bawang. Daun bawang. Boleh. Okey, boleh. Bawang. Daun bawang. Itu letak bawang goreng. Bawang goreng. Ini letak telur rebus. Telur rebus. Telur rebus dia. Ini sup Thailand. Ui, pekat kuah dia. Alright. Boleh. Boleh. Alright. Tu dia. Alright, cantik. Maggi celup. Alright. Okay, ni dia punya set dulang celup tepung yang ada dekat sini. Ada set untuk 2 orang, ada set untuk 3 orang, 4 orang, dan ada juga set untuk 5 hingga 7 orang lah. Okey, tak nak makan celup tepung boleh juga order ni. Ada juga dengan nasi lemak, asam pedas, nasi goreng pun ada, tom yum pun ada, geng. Ada juga dengan mi celup, nasi air. Ni dia punya side dish. Ada juga dengan popok leko. Ini pula senarai menu dan juga harga untuk minuman. Yang paling ramai orang order ni teh madu leleh. Wih, best ni Okey, yang nak minum coconut shake, ada juga coconut shake kat sini. Ini yang biasa RM6.5. Boleh add on juga dengan ni chocolate rice, chocolate chip dan juga rainbow jelly. So dekat sini juga ada menu-menu sampingan yang lain macam ni Ada juga ayam goreng dengan fries kat sini. Okey, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wi dan sekarang saya berada di Mamin Celup Tepung Selambak yang terletak di Jalan Kebun Tambahan Shah Alam, Selangor. Akhirnya saya sampai juga dekat sini. Bukan apa, sebelum ni duk tengok dekat media sosial kan, kedai ni memang terkenal dengan dia punya celup tepung. Tengok sangat menyelerakan. So hari ni bawa family main makan kat sini. Dia orang dekat depan tu. Kejap lagi dia orang join. Tapi inilah dia menu-menu yang saya nak share dengan korang semua. Menu-menu yang saya dan family saya dah order hari ni. Apa dia ni Ui, meriah. Okey, ini adalah set untuk 2 orang makan. Mix 4 plus nama dia. Harga dia RM47.90. Apa yang ada? Ada ikan celup tepung sekor, betul. Ada juga dengan udang celup tepung. Ada juga dengan sotong celup tepung. Ada juga dengan cendawan celup tepung. Fishball. Lepas tu kan yang specialnya dekat sini dia punya ni sos Thai ni. Ini katanya boleh tambah lah free refill kat sini. Selain daripada sos Thai ni,
korang juga boleh makan dengan sos yang diorang sediakan dekat atas meja ni. Jadi boleh makan kat sini je, tak boleh bawa balik. Jangan bawa balik. Ini mi celup special, harga dia RM9.90. Apa yang special, dicampur sekali daging dan juga ayam. Ada juga dengan telur rebus sebiji. Lepas tu kan, ini boleh pilih lah sama ada korang nak makan dengan mi, kuih tiaw ataupun bihun. Kalau korang ambil Maggi sedar, kena tambah add-on RM1. Yang ni saya ambil Maggi sedar ataupun Maggi Thai tu lah, Maggi siam tu. Ini pula set ayam gepuk ori, harga dia RM14.90. Ini set B, ada ayam goreng saiz quarter, saiz besar macam tu. Dan juga dengan dia punya sambal. Sambal boleh pilih sama ada nak yang level biasa, pedas ataupun extra pedas. Ada juga dengan ni cendawan celup tepung, kosuk dan juga kicap. Dia punya ulam-ulaman lah, kobis dan juga timun. Dan untuk cendawan ni korang boleh pilih sama ada nak cendawan ataupun nak kobis goreng. Saya pilih cendawan, lepas tu saya add on dengan kobis goreng tambah RM3. Ini dia. Sebab kobis goreng ni merupakan saya punya favourite lah, so kena add on juga, tambah RM3 geng. Lepas tu untuk kudapan saya order ni keropok leko. Ini sepinggan ni harga dia RM7. Katanya dia orang buat sendiri keropok leko ni. Oi, bismillahirrahmanirrahim. Terasa dia punya ikan dia. Lepas tu tak keras sangat, tak liat sangat. Lepas tu kan untuk minuman saya order ni teh madu leleh RM6.50 harga dia. Tu dia. Oi, meriah yang dia punya buih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pekat teh dia. Cukup manis dia, cukup lemak dia. Kelat-kelat teh tu kan kena dengan dia punya ada rasa madu sikit, manis-manis madu tu dengan dia punya manis-manis susu tu kan. Tapi yang ni dia tak berapa lah manis sangat. Dia manis tapi taklah berapa manis sangat. Boleh minum. Layan geng. Okey, saya nak mulakan makan tengah hari saya. Hari ni nak kena ni Maggi celup. Tu dia. Untuk Maggi sedar ni dia bagi selera dengan dia punya ni rancah dia. Dia bagi juga dengan limau, kita perah dulu limau, bagi dia masam-masam sikit, baru best. Makan Maggi dulu lah, sebab apa, lama-lama nanti dia punya kuah pun dah sejuk, tak berapa sedap. Nampak dia punya Maggi dia, tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Teruk dengan dia punya kosuk, sup Thai. Dia ada macam masa rempah-rempah sikit. Kita kena gaul pergi seperti sebab tadi dia bubuh dengan dia punya sayur kangkung, tu ada juga dengan daun bawang goreng. Dia bubuh juga dengan telur rebus biji. Tu dia. Untuk dia punya isi daging dan juga ayam dia agak banyak juga daripada bubuh. Untuk semangkuk ni kan, kalau anda boleh nampak dia punya portion dia agak banyak juga geng. Betul kan disediakan juga dengan ni, dia punya ni lah bahan-bahan dia. Kepada yang nak pedas, nakkan masin sikit, boleh tambah, dia sediakan juga dengan dia punya ni lah bahan-bahan ni. Tapi bagi saya yang ni pun dah okey dah, dia cukup dah. Kepada yang nak pedas boleh tambah cabai yang dipersediakan tu lah. Kita ambil dengan dia punya telur sikit, telur gedik. Tu dia. Alright, Maggi celup ni kan saya tak tepi sebab saya duk geram dengan ni. Dia punya set celup tepung ni memanggil-manggil. Ni lalap banyak juga. Alright. Okey, sebelum kita pakai, kita tuang dia punya sos dia. Pekat dia punya sos pencicah dia, macam sos keropok leko. Tak situ. Sotong celup tepung. Untuk sotong dia lembut, tepung dia crispy.
Ini kalau makan panas-panas memang layan, geng. Untuk dia punya tepung dia tak ada rasa macam rempah-rempah. Dia macam rasa plain sikit. Sotong nak tercicah dengan dia punya sos Thai ni. Macam mana rasa dia, kan? Untuk sos Thai ni, dia ada rasa pedas-pedas sikit, dia ada rasa masam-masam sikit, dan dia punya sos dia tak berapa pekat sangat lah. Dia macam jenis yang cair-cair sikit. Saya nak tercicah pula dengan dia punya sos pupuk leko ni. Oh, yang ni pekat sos dia. Tu dia. Lepas tu dia punya sos ni tak apa pedas sangat. Dia ada macam manis-manis pedas. Cendawan celup tepung. Mungkin video ni agak bising sikit sebab kedai ni kan dia betul-betul tetap di tepi jalan utama ni nak ke Shah Alam, betul-betul berhadapan dengan tu Pasar Raya MU. So segala lori, kereta banyak lalu jalan ni. Dia agak bising sikit lah. Celup tepung ni kan memang layan lah kalau makan time-time tengah hari, time-time petang macam ni kan. Ataupun buat kudapan pun best juga ni lah. Tapi kalau korang tanya saya antara sos merah ni dengan sos Thai ni, saya lebih suka sos merah ni sebab dia macam rasa original lah kan. Tapi sos Thai ni pun sedap juga. Cumanya saya lebih suka makan dengan dia punya sos yang merah tu. Kita ambil, try tengok dia punya cendawan celup tepung ni makan dengan dia punya sos Thai. Udang saiz besar macam tu, kita buang dia punya kepala dia, tak situ. Tu dia. Ikan celup tepung, dia punya isikan dia besar juga. Tu dia. Jadi sampai-sampai dia panas-panas lagi sebab kan duduk bawah kipas kan, dia jadi sejuk. Manis isi ikan dia. Walaupun makan kat sini sangat macam makan kat Terengganu. Tak kena pergi Terengganu lah. Sedap juga ikan celup tepung. Tak payah kan? Tepung ni rangup, isikan dia lembut, manis. Ada juga berbola dalam set ni. Cicah dengan dia punya sos merah dia. Dia macam berbola udang. Tadi saya nampak ada juga menu coconut shake. Oi, macam best je. Sekejap lagi saya nak try pula order menu coconut shake. Tapi sebelum tu saya kata apa, nak kenal dulu dia punya kopok leko ni. Tu dia. Katanya kopok leko ni dia pun buat sendiri. Cicah dia punya sos leko ni. Oh, ini makan panas-panas memang layan, bro. Okay, last saya nak try pula dia punya set ayam gepuk. Ini pun antara macam apa? Ya, best seller kat sini lah. Dia punya set ayam gepuk ni. Jom kita kenal dia punya set ayam gepuk ni. Dia bagi juga dengan dia punya kuah sup dan juga dia punya kicap manis. Untuk ayam gepuk kan korang boleh pilih, dia ada 3 pilihan sambal. Dia punya level kepedasan dia lah. Ada yang biasa, yang pedas dan juga ekstra pedas. Saya pilih yang biasa sebab saya punya lidah ni tak tahan sangat kalau terlampau pedas sangat kan. Tak lagi salah-salah makan lagi sakit perut nanya. Ni dia punya ulamalah, ada kobis dan juga dia punya timun. Kita ambil dia punya kuah sup. Yang dia punya kuah sup, dia punya sup dia cukup rasa, bukan sup kosong, ada rasa dia punya sup dia. Kita tuang dalam tu.
Saya suka macam ni. Tuang semua bagi dia besar-besar sikit sebab saya kan jenis suka makan nasi yang berkuah. So kena tuang habis dia punya kuah sup. Ayam ni kan tadi saya nampak dia rebus dalam pressure cooker, rebus dengan dia punya apa nama? Dia punya rempah-rempah dia lah sebelum digoreng. Masya-Allah. Lembut yang goreng dia. Itu untuk dia punya rempah dia pun tak kuat sangatlah rasa rempah dia. Dia rasa seakan-akan macam ayam goreng kunyit tapi bukan dia. Kita ambil dia punya ayam, ambil dia punya sambal sikit. Sambal dia sedap, sambal dia power. Walaupun ambil yang level biasa, tetapi rasa dia punya pedas dia tu. Ada juga dia bagi dengan tempe. Sambal goreng. Ayam ambil sikit dia punya sambal dia. Makan ayam gepuk ni kalau dah pedas, ini ubat dia. Kena bubuh sikit dia punya kicap manis ni, tuang sikit. Alright. Tu dia punya ayam gepuk ni, sambal dia sedap, ayam dia pun sedap. Ini lembut. Lupa, kopi goreng. Ambil kopi goreng, tak situ dia punya ayam, sambal, ambil dia punya tempe, kepada korang yang tak tahu kan, dekat Mamin Celup Tepung ni, dia orang bukan saja menjual menu-menu celup tepung ni. Ada lagi menu-menu lain yang korang boleh pilih. Kalau tak nak makan yang celup tepung ni, korang juga boleh order Maggi celup, mi celup, boleh juga order. Set yang gepuk kat sini. Dekat sini kan dia punya ruang makan dia luas. Nak makan kat bawah boleh, nak makan dekat atas pun boleh. Ruang parking kereta pun luas kat depan tu. Juga disediakan kemudahan tandas dan juga surau dekat sini, geng. Okey, coconut shake dah pun sampai. RM6.5 harga dia. Yang ni yang biasalah, yang klasik. Boleh juga add on kalau korang add on. Boleh add on chocolate rice, boleh juga add on chocolate chip dan juga rainbow jelly. Yang ni yang original. RM6, 50%. Bismillah. Wah, sangat refreshing, pekat, berlemak, creamy, dan yang paling penting dia tak berapa manis sangat. Terasa dia punya apa, gandingan, dia punya gandingan ayak nyok, ayak kelapa dengan dia punya krim vanilla dia tu bergabung cantik, tak berapa manis sangat. Wah. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya makan di Mamin Celup Tepung Serambak yang terletak di Jalan Kebun Tambahan, Shah Alam, Selangor. Dia orang ni buka setiap hari 11 pagi sampai 11 malam. So macam biasa, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter, follow saya juga di platform yang lain, jadi Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun menu-menu yang saya kenal ni macam gini memang layan bro. Jumpa lagi, stay safe geng. Assalamualaikum. Memang layan